So alhamdulillah kita sama dengan penyimpan emas di bawah bimbingan kami. Bermula 2020 kan? 2020 dah mula. So akak boleh kenalkan diri? Okay, nama saya Natasha Lima. Kak Natasha. Dan abang ni? Jamil. Abang Jamil. Abang ni chef. Orang hebat. Kita orang jumpa. Akak dengan abang ada dua lah, chef. Yelah. Masak western dengan Jepun. Rupanya dia pernah jumpa kita orang waktu kita masuk Elite Circle Final Evo. Masuk sama-sama. Ya. Masuk sama-sama 2020. So memang orang hebat lah. Dua-dua chef. Jadi akak ni dah banyak simpan emas lah. So kita boleh tanya apa yang akak buat dengan emas yang dia beli 2020 tu. So jom kita tanya. Okay, masa 2020 tu kan kita orang kena PKP. So dari yang duit kita simpan dalam akaun, bukan beli yang fizikal. Dari duit emas tu kita orang keluarkan, bayar semua hutang, bayar kereta. Siap ada balik lagi, kita orang beli lagi. Masa tengah PKP tu orang pening, kita beli mesin basuh, peti sejuk, banyak beli barang rumah. Dan settle rumah juga. Rumah pun dah settle. Memang Maksudnya masa orang PKP pening tak ada kerja, yang ni pening nak habiskan duit tu. Suami paling pening nak habiskan duit tu bayar rumah. So sekarang ni dah hutang settle lah. Ini baru beli tu je lah, Ranger tu lah. Baru beli kereta. Wah, So dari Ranger tu hari tu beli ada problem. So ada dalam akaun public tu ada lagi duit, ada emas simpan. Betulan kita orang memang tak ada simpanan. Ranger tu rosak, so keluarkan. Betulkannya turbo Ranger tu kos dia lebih kurang 4,000 lebih. So dari duit simpanan emas tu. So rasa membantu tak simpanan emas ni? Masa tu kita orang memang bantu gila sebab masa tu nak balik kampung. So bila turbo tu rosak, kita risau tak boleh nak pick up kan. So dari duit emas tu terus betulkan yang baru. Cara beli potong terus beli baru tu yang turbo. So apa suggestion abang dan kakak pada orang yang belum juga simpan emas, yang bertangguh, yang tak nampak lagi kelebihan emas ni? Kalau boleh simpan lah. Kalau rasa macam susah kan, simpan je 100 lebih setiap bulan. Lagi at least dengan ada simpanan emas tu, kita tengok, kita geram nak tambah. Kadang-kadang tak fikir macam tak ada duit, tapi sebabkan nampak tak achieve target lagi, dalam masa tengah bulan mungkin boleh top up lagi. So hari ni kita orang jumpa sebenarnya akak dengan abang ni diorang nak alihkan simpanan dia daripada duit kepada emas. So banyaklah. Tadi kita dah bantu. So total beli berapa? 10 gram, 1 dinar, 5 gram dan juga 1 gram. Seronok dapat simpan emas. So abang boleh cakap sikit sepatah dua kata? Terima kasihlah kerana bagi idea untuk peluang-peluang yang apa dah kan, memajukan diri kami lagi. Itu saja. So kepada korang yang kat luar sana yang nak belajar simpan emas, so boleh bagi tahu, klik link di bio ataupun bagi tahu je, nanti kita bantu insya-Allah. Kalau nak beli emas fizikal, tak nak beli naik akaun pun ada, tak ada nanti kita masalah. bantu insya-Allah. Kita akan bantu dapatkan emas fizikal. Akak nak beli dua-dua dah. Akaun ada, fizikal pun ada, so tak ada masalah, okey?